Ramai suka apa? Suka berhutang-hutang kan. Okay, ni nasihat abang lah kepada sahabat-sahabat yang orang suka minta hutang tu. Okay, tak kisahlah kawan-kawan ke adik-beradik ke hutang ni orang takkan bayar. Kita tanya dia kepada sahabat yang ada nak berhutang tu, tanya dia ada emas tak? Aku bagi emas, aku bagi duit. Aku cagar dengan aku. Tak kisahlah barang kemas ke, gold bar ke. Barulah ada yang penghutang tadi, dia nak bayar balik. Ni konsep tadi. Kita hutang-hutang bergaduh, putus adik-beradik satu rahim, putus ukhuwah kita, persahabatan kita. So jadikan cagaran. Ini dah arah tu. Sekali lagi kepada sahabat-sahabat yang ada orang nak minta hutang tu, cakap ada gold bar, ada emas, main sini. Cagarkan. Bagilah tempoh seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan. Buat perjanjian. Jika capai tarikh dan waktu perjanjian tadi dia tak bayar, gold bar, barang kemas kita punyalah. Okey. Like, komen dan share. Yakinlah dalam sunnah pasti ada kejayaan. Yes.